Orang masuk gerbang potong kuku lepas 1 darjah, adakah tak dapat pahala sunat walaupun dak gunting rambut, cukur misai, jebeng dan lain-lain? Baik, ditanya. Dia ni bila masuk korban sudah 1 darjah dia pergi potong kuku. Adakah dia tak dapat pahala sunat berkorban kat gini? Salah faham tu gini. Nabi kata, siapa yang nak menyertai korban, kita masuk sebahagian tahun ni, faham? Maka bila 1 Zulhijjah, sunat kan wajib, sunat tidak memotong anggota badan, iaitu tak potong kuku, sunat tak potong misal, sunat tak potong janggut, sunat tak kerak rambut, sunat bulu-bulu badan. Faham lagi? Kalau potong juga, maka tak dapat pahala menahan tadi. Adapun pahala korban, suku tak ada kena-kena. Faham lagi?